Cepat Amizan. Padung king, sakading sakading, padung ding dung padung king, sakadung kading, padung ding dung padung king, sakading sakading, padung ding dung padung king, sakadung kading, padung ding dung padung Kira ni king, tarian Tanah Viral Mizan sakading lah. sakading, padung ding dung padung king, Sekejap. Mana adik? Mana adik? Alah, dia tak ada. Asal tak ada seorang pun Kau tu sabar. ambil adik. Dia dekat mana? Cuba tu call Kau adik. adik. Ya, adik angkat. Alah. Adik tak angkat. Okay. Adik angkat. Ya, semua tu tolong kau adik. Mana tu dia dah angkat yang lain. Okay. Cuba je call adik. Semua call adik. Okay, macam ni. Mana kalau adik tak angkat call kita, Alun nak semua tu cari adik dekat satu negara. Kalau jumpa nanti beritahu call. Okay? Tuh, motor ku tinggal. Boleh. Alamak. Jangan sesekali tu terlepas pandang. Cek je, tengok cari je dekat mana-mana. Dah jujur sekarang kita gerak sana. Adik selalu lepak kat mana? Tahu tak? Banyak tempat adik selalu lepak. Kat mana? Cuba kita tahu. Kita cuba check dulu. Yang Mungkin dia dari situ. paling semenjak ni dekat ni lah, pondok yang dekat dengan prison tu. Oh ya. Tak apa, kita cuba cari dulu dekat pantai tempat. So, sebelum ni selalu ke pantai ke? Excited nak jumpa macam tu selalunya. Tak ada pun. Tapi tu lah, adik nampak macam awal-awal tadi ada nampak juga adik, tapi dia nampak macam tengah depressed. Nampak Jumpa kat sedih mana? je. Jumpa adik kat mana? Dekat rumah adik dia. Sekejap, ni lah call. Hello? Yalah. Ya. Yelah dah jumpa adik. Ni kat mana? Dia dekat pondok ranger atas dekat dengan prison. Okay, bagi tahu yang lain. So pergi sana. Okay. Let's go. Tu, Dina dah jumpa dia lah. Kat mana? Dekat tu, pondok yang Erin jaga tadi. Dekat atas prison tu. Adik! Oi! Adik buat apa atas tu? Ni semua salah adik. Apa yang adik masukkan? Apa yang salah adik? Adik buat apa? Ibu ayah kita mati. Sebab adik Siapa yang cakap adik? Tak Apa ada adik pun. cakap macam tu? Tak ada maknanya macam tu, dik. Kalau ibu ayah kita tak mati sebab permintaan adik, dah lama dia orang kat sini. Siapa yang cakap macam tu? Adik. Tak ada, dik. Tak ada. Semua tu bukannya salah sesiapa. Bukan salah Along, bukan salah kakak, bukan salah abang, bukan salah adik. Semua tu dah tertulis, dik. Bukan salah adik. Kita orang yang lain ni pun tak minta benda ni berlaku dengan kita. Kalau masa boleh putar kan, mungkin
kita dah hidup senang sekarang. Sekarang pun kita dah hidup macam mana yang kita nak, dek. Cuma kurangnya kita tak ada mak ayah. Yang tu bukannya salah sesiapa. Lagi-lagi adik. Okey. Diorang pergi pun disebab kehendak diorang juga. Bukan salah sesiapa, dek. Kenapa adik terus terfikir yang semua ni punca adik? Sedangkan benda ni bukannya punca adik pun. Adik tahulah. Adik tahu kisah sebenarnya. Sebab mak ayah kita mati. Kenapa? Siapa yang bagi tahu adik? Siapa yang cerita dekat adik benda yang Alung boleh cakap benda yang tak betul? Ya, adik jangan fikir bukan-bukan. Siapa yang bagi tahu itu tak kira. Sekarang ni sepatutnya orang tak ada kat dunia ni kan. Sepatutnya tak lahir lah. Sebab adik korang ni yang menyusahkan korang. Yang menyusahkan ibu bapa korang. Adik, kalau adik menyusahkan kita orang, kalau adik menyusahkan ibu bapa kita orang takkan buat macam-macam tu, adik. Disebabkan adik tak pernah nak menyusahkan kita orang lah, kita orang willing untuk jaga adik. Alung sanggup untuk berhenti sekolah untuk jaga adik dari kecil sampai ke besar sekarang. Dan benda tu tak menyusahkan sebab itu adalah tanggungjawab Alung untuk jaga setiap adik-beradik Alung. Kalau ibu ayah ada dekat sini pun, diorang akan cakap benda yang sama juga. Okey. Satu je Alung minta. Kalau adik ada masalah, datang jumpa kita orang, datang jumpa Alung. Kita cakap, kita settlekan dengan elok. Bukannya gini, dek. Kalau boleh Alung tak nak hilang sesiapa lagi. Tolonglah, dek. Alung minta adik untuk turun dengan cara selamat. Jangan berdiri dekat situ. Bahaya, dek. Kalau keputusan korang ni tak menyusahkan korang, adik kena Minta adik untuk turun Turun, dengan adik. perlahan, ya. Turun dengan Turun safe. kelas tau. mari turun dia. Sini turun. Turun. Sekali dia angkat Dina tu, turun dari elok. Adik main turun. Hati-hati Tadi tu tak adik. bawa ke? Bukan. Bukan salah adik. Turun duduk. Kita orang sayang adik. Tak salahkan adik apa pun. Adik. Hampir tu dek. Jatuh dek. Dek turun dek. Dek. Adik akan dek. Adik. Hati-hati turun, adik. Turun dengan Kak Dina tu, dek. Adik turun. Pegang tangan Kak Dina tu.
Turun dengan dia. Yang gerak dek. Bahaya tu dek. Adik kecil lagi. Kenapa adik boleh suka macam tu dek? Adik tak fikir ke kita orang ni macam mana kalau adik dalam bahaya? Macam mana adik boleh fikir perkara mak ayah kita ni semua disebabkan adik? Adik kecil je. Menyalah adik tak abang tahu balik. apa lagi. Menyalah Mail. Tengah api. Kenapa adik boleh fikir macam tu dek? Adik dah memang tak sayang keluarga ke? Adik dah memang tak sayang kami kan? Adik malu nak bagi tahu korang. Kenapa adik malu? Apa yang adik malukan semua ni? Adik malu sebab susahkan korang. Siapa cakap susahkan Minggu adik? dengan Mat. Lama tak ada jumpa kan. Cuba bagi tahu, siapa yang cakap? Anggota keluarga sendiri ke? Yang bagi tahu adik ni beban. Susahkan kami. Ada ke? Rasanya tak ada. Aidin naik dengan tu turun, Lina. Convincekan tu. Convincekan dia. Adik. Mak ayah pergi pun sebab nasib dek. Tak ada siapa-siapa yang salah kat sini dek. Tak ada siapa yang boleh salahkan takdir. Kalau dah memang takdir dia orang, kita tak boleh buat apa-apa dek. Adik jom turun adik. Kita bijak bawah lah ya. Bahaya ni. Jom. Jom pegang tangan Kak Erin. Dia turun Dek. Terus dulu dek. Jangan. Dengan adik. Adik turun dek. Bahaya dek. Ini tinggi sangat dek. Pulang dek. Jom. Kita balik. Kita balik, kita bincang dek. Okay dek. Turun sayang adik. Okay dek. Jom. Tak ada yang dekat sini tak sayang ke adik. Semua kita orang sayang ke adik. Sebab tu kita orang sanggup buat apa je demi adik. Along minta adik untuk turun elok baik-baik dengan Kak Dina, dengan Kak Erin. Jangan sampai dia jatuh. Tolong dek. Sebab Alung dah tak nak kehilangan sesiapa dek. Adik pegang tangan kita orang. Hati-hati dek. Turun. Adik akan turun. Okey, jom dek. Jom. Jom dek. Adik. 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 Awak jatuh. Aduh. Adik. Ya Allah, adik. Allah. Allah adik. Masya Allah. Apa jatuh ni? Alah, kesian dia. Adik okey ke tak ni? Alah. Ya, kita bawa adik ke hospital. Adik. Cepat. Tu. Aidin. Minta tolong untuk korang untuk on duty. Bawa adik pergi hospital. Sekarang. Okay. Siapa yang bawa kereta ni? Siapa yang bawa kereta? Jom. Siapa yang bawa kereta? Aduh. Shido. Naik dengan Shido. Pergi hospital. Halo, naik sini je lah.
Allah, adik. Adik, mana adik? Adik. Bagi dulu. Mizan. Bagi lu, bagi tu Bagi kakak kita kau orang mengendalikan. tengok keadaan adik dulu. Oh, okey. Kita keluar. Adik. Duduk sini. Adik. Keluar. Kita keluar. Keluar. Muhammad mana pula yang bagi tahu adik macam tu tu? Ya Allah. Apa yang tiba-tiba dia terfikir yang dia bebankan ni? Siapa yang puja ni? Allahu Akbar, adik. Aku tak nak dia tahu kehilangan sesiapa dalam family ni. Cukuplah orang tua aku dah pergi dah. Ni je, ada ni je. Ada dia okey. Asal manusia mana, setan mana lah beritahu kat dia benda tu, benda yang tak betul macam tu. Ya Allah. Dah lah dia paling bongsu, dia paling kecil dalam family ni. Astagfirullahaladzim. Asal ya Allah. Harap dorang kakak tu boleh tu lah handle ke adik tu dengan elok. Amin. Yelah, harap kita doa yang terbaik lah untuk adik. Islam. Amin. Adik asal serius tu, aku dah tak nak kehilangan siapa dua orang family ni. Cukuplah aku dah hilang orang tua aku. Aku tak nak lagi hidup. Hari tu dia dah hampir dah nak gun. Hari tu dia dah hampir dah nak pergi tinggalkan kita. 6 bulan kot dia koma hari tu. Pula sekarang ni dia macam ni. Ada sesiapa ke yang bagi tahu yang dia beban dalam family ni? Padahal dia tak. Apa yang nak memecah belahkan sangat family ni?
Siapa yang dengki sangat dengan family ni sampai nak memecah belahkan macam tu? Ya Allah, adik. Apa yang buatkan dia sampai terfikir sangat macam tu? Sebab tu lah aku tiba-tiba pelik tadi. Kadang-kadang kalau aku panggil untuk berkumpul, memang semua akan datang. And orang yang paling excited untuk berkumpul, orang yang paling first yang akan datang ke rumah aku untuk berkumpul, adik. Tapi dalam kita tengah buat perangai masing-masing tadi, dia pula tak ada. Itu yang macam pelik ke? Tak lah tu. Aku bangun-bangun dari tidur tadi, aku dah rasa tak sedar hati dah. Macam ada something yang berlaku. Tapi aku tak expect pula benda yang macam ni berlaku dekat adik ataupun family kita. Kenapa dia lompat? Tak faham lah kenapa lah banyak-banyak orang yang dalam family ni. Kenapa adik juga yang jadi mangsanya? Kenapa tak aku tu? Kalau betul pun dia nak memecah belahkan family ni, janganlah melibatkan adik. Kalau dia tak puas hati dengan family ni, yang cakap yang bukan-bukan macam tu, jumpa aku tu. Betul. Aku tak tahulah adakah tu manusia yang cakap dengan adik macam tu ataupun dia sendiri yang terfikir macam tu. Tapi kalau betul tu orang, kalau betul tu manusia, tolonglah jangan melibatkan adik-adik aku duk. Cari aku duk. Cakaplah benda yang bukan-bukan dekat aku. Sebab aku tahu family ni macam mana. Dia pada kenapa mesti adik? Itu yang aku tak faham. Ya Allah, minta semua doa lah yang adik ni tak ada apa-apa, yang adik boleh masih diselamatkan. Betul. Kita nak tawakal je tak boleh. Sebab sekarang ni benda ni main dengan nyawa dia. And benda ni dah kali kedua benda ni main dengan nyawa dia. Hari tu 6 bulan 6 bulan dia tak ada dengan kita. Dia koma. Aku tak nak lah kehilangan sesiapa lagi. Betul. Macam mana? Ada apa-apa update lagi ke? Belum ada update lagi ke?
Belum. Belum ada. Tengah tunggu adik. Macam mana kita nak bagi tu? Hai. Allah adik. Kita kena beritahu juga. Allah Akbar. Adik. Push. Diam boleh tak dengar? Bagi tahu adik Anai dulu. Akhirnya bagi tahu lah. Akhirnya tak sanggup. Duduk dengan adik dulu. Macam mana? Adik. Minta adik-beradik yang lain ke sini juga. Ya, lain. Orang lagi. Macam mana? Keadaan adik? Semua orang dah beli makanan, takut adik sedar ke lapar. Kak Rina Wah, saya dah dah beli. Dah beli dah tadi. Aidin? Keadaan adik kritikal. Dia punya pendarahan tu teruk. Dia punya kepala dia pecah. Kepala Ya Kita orang cuba nak selamatkan adik. Tapi pendarahan dia teruk sangat. Adik dia perlahan dan adik dah tak ada. Airin, jangan main-main Airin. Adik ada. Along tahu adik Betul. takkan semudah macam tu. Along tahu adik kuat. Tolonglah jangan main-main pasal ni. Airin tu Adik dia tak takkan percaya main-main lah. pasal hidup dalam hati. Dah beli. Dia tak ada. Airin, cakap baik-baik Airin. Adik ada kan? Dia tak percaya lah. Ibu Adik je. dah tak ada. Ibu ni dia tak percaya lah. Adik- Janganlah Adik main-main. buat Airin pergilah CPR ke Airin, apa jangan. ke. Tolonglah. Jangan. Oh, Adik nak cuba. Adik nak cuba supaya sedaya upaya Airin dah. Adik tak boleh nak selamatkan adik. Ya betul. Tak ada. Airin bergurau Kalau je kan. Airin tarik tadi adik. Kan? Adik tak sepatutnya jatuh tadi. Kan dekat Airin main-main je kan. Bergurau je kan. Sebenarnya adik tak ada apa-apa pun kan. Kan. Adik tak main. Airin minta maaf tak dapat nak selamatkan adik. Saya bawa cookies ni daripada jauh nak bagi kat adik tak kan. Saya datang adik dah tak ada. Siapa yang nak makan cookies ni? Dia nak bawa jauh. Cookies favourite je. Kemarin dia yang selalu makan. Takkan macam tu. Ya Allah adik. Dia Airin pun tak harap sanggup. untuk dia makan tapi Tadi mesti takkan. ni tapi. Siapa yang nak makan cookies ni kalau Airin tengah ada dengan adik sekarang. Kalau korang nak tengok jasad adik, boleh masuk lah. Korang boleh masuk. Adik. Kalau korang betul-betul tak percaya, korang masuk lah. Tengok adik. Kenapa adik? Kenapa nak tinggalkan Along? Bukan adik nak janji ke? Adik nak dengan Along sampai bila-bila.
Kenapa? Kenapa? Ya Allah. Girl dengan masih dah boleh tengok adik. Tiba-tiba je. Kenapa nak tinggalkan Alung? Adik minta Alung dah tak nak kehilangan sesiapa dia. Cukuplah Alung dah hilang mak ayah. Kenapa adik nak pergi? Yolek, ada kat hospital lah. Ni ada RP. Ada RP pecah kepala jatuh daripada tu pecah kepala. Bangunlah dik, tolonglah. Awak pergi kat hospital. Janganlah peringnya kita orang macam ni. Dia pancake ni. Adik. Kenapa? Alung minta maaf tadi. Minta maaf sebab gagal jaga adik. Didik adik. Dia dah bagi lah. Apa bisik dia? Adik. Tak dengar apa tak dengar. Ayo, dah lah. Alung minta maaf dik. Alung minta maaf. Ini semua salah Alung. Yang lain kalau nak tengok adik buat kali terakhir, boleh tengok sekarang. Benda ni takkan berlaku kalau aku dapat didik dia dengan betul. Allah, adik. Semoga tenang. Adik Kak Irin. Kalau ia pun takkanlah dekat adik aku, Syawal. Azan, Man.
Kalau nak pun akulah dulu, bukannya adik-adik aku. Dia nak cakap apa? Semua salah aku je awal. So aku tak boleh nak didik dia dengan betul. Ini je kali terakhir aku jumpa adik Mizan. Adik ni Ada cara lain kat ni untuk selamatkan adik. Memang tak dapat diselamatkan. Kak Airing dan Kak Irida cuba sedaya upaya. Saya minta maaf kita tak dapat nak selamatkan adik. adik. Satu persatu macam ni aku pergi. Dari aku kehilangan kedua orang tua aku, dari aku kehilangan mak ayah, sekarang ni aku kehilangan adik bongsu aku yang paling sayang. Mana dah dia pergi? Doktor tadi pergi. Doktor tadi pergi. Nak pergi lawan apa ni? Saya ada banyak USB takut hilang. Siap. Mana